Jom hari ni teman akak masak daging rebus, air asam jawa, kerisik. Masam-masam pedas memang sedap sangat. Tapi sebelum tu boleh tak korang komen, like dan share akak punya video ni. Okey, mula-mula sekali akak ambil sebiji bawang merah, 3 ulas bawang putih dan juga cili api. Cili api ni ikut suka korang lah nak pedas mana. Bahan-bahan ni sengaja akak potong-potong sebabnya akak nak tumbuk pakai lesung batu. Kalau korang nak guna chopper ataupun blender pun boleh. Sambil-sambil tumbuk tu kita bakar sedikit belacan untuk dicampur dalam bahan yang ditumbuk tadi. Belacan ni kalau tak bakar pun boleh, tapi akak suka bakar dulu belacan sebab dia ada rasa yang lain lah, rasa yang sedap. Lepas tu kita potongkan sebiji tomato macam ni. Kita potonglah halus-halus, ikut sukalah. Nak bentuk 3 segi ke 4 segi ke kan, ikut sukalah. Sebab kita nak kasih kuah tu lagi berjuicy. Tomato ni pun ikut suka korang. Kalau korang nak lebih, korang boleh guna lebih. Kalau macam akak ni, akak cukup sekadar 1 biji tomato yang besar sebab akak masak pun setengah kilo daging. Lepas tu kat sini akak potongkan daun ketumbar, potong halus macam gini. Kemudian dalam masa yang sama kita sediakan air asam jawa yang pekat. Air asam jawa ni korang bancuh dengan air suam tau. Korang jangan bancuh dengan air paip. Lepas tu masukkan daging yang telah kita rebus, empuk dan kita potong nipis-nipis macam gini. Semasa merebus daging tu korang just letak sedikit halia dan juga sedikit garam. Lepas tu bahan yang kita dah tumbuk tadi, macam akak suka tumbuk kasar-kasar macam ni, kita masukkan dalam mangkuk tadi itulah yang ada daging. Lepas tu satukan juga tomato dan juga daun ketumbar. Lepas tu dekat sini akak gunakan kerisik. Akak guna 1 sudu kerisik. Penggunaan kerisik ni ialah supaya masakan kita tu jadi lebih lemak dan jadi pekat. Lepas tu akak sedikit ajinomoto, garam dan juga sedikit gula. Bubuhkan sedikit kicap sotong. Kemudian bolehlah kita gaul rata dia punya semua bahan-bahan, bagi rasa tu meresap ke dalam daging rebus kita tadi. Ya Allah, sedapnya. Bau je pun dah sedap, tak sabar kita nak makan. Tapi sebelum kita makan, ada satu lagi bahan yang kita perlu letak, iaitu limau nipis. Potong sebiji limau nipis dan kita perahkan. Ya Allah, sedapnya. Masam-masam manis kan, masam-masam manis, rasa dia sedap sangat. Tambah-tambah lagi dengan pedas-pedasnya tu, masam manis pedas memang ngam. Sumpah memang sedap sangat lauk macam gini tau. Nak rata macam gitu je pun sedap, apalagi makan dengan nasi lagilah sedap. Menu kampung macam ni nampak simple tapi sebenarnya memang betul-betul sedap. Korang try lah buat menu ni. Terima kasih dah tonton video akak sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Ibu Anis Kitchen untuk follow video-video yang akan akak upload nanti. Apapun, selamat mencuba. Sehingga kita berjumpa lagi di video-video yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.